Hai, Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni Penang mai. Assalamualaikum. Perahu sangkut tepi sungai ni Penang mai. Ya Allah, selekehnya aku hari ni. Ni betul-betul ya Allah. Saya dah barat sangat. Tak korang, saya tak bersiap apa langsung. Saya tak buat apa. So kata dulu saya pakai jersey sebelum tu cepat-cepat terus nak balik Penang kan. Cepat-cepat kan. Hari tu saya balik Kedah. So hari ni saya balik Penang. Sebab saya pergi sana ada something tau. Bukan pergi saja-saja tau. Bukan hanya untuk bersuka-suka ria, bersaja-sajalah macam tu lah. Sebab saya nak pergi satu tempat ni yang menarik juga. Memang orang kata dah lama dah ni, kau ni baru pergilah. Aku dah pergi dah apa semua. Tak kisahlah tak kau nak pergi ke tak nak pergi. Ini aku, sekali aku dah. Okay, saya nak pergi tempat tu. Sebab daripada kecil lagi saya tengok tempat tu best. Dan saya dah besar, saya tengok tempat tu dah macam orang dah tak buka dah tempat tu. So sekarang saya besar lagi, tempat tu dah ada balik. Ya Allah, kelakar. Saya nak pergi sana sebab saya nak saja nak try hotel dia tu. Okey ke? Okey ke? Katanya nice. Katanya cantik. Macam-macam ada. Massage ada semua. Ada saya ni pantang kalau dengar massage ke saya laju tau. So korang jangan hirau pasal muka saya. Jangan peduli, jangan ambil tahu, jangan komen, jangan kutuk, jangan hina. Sebab kita manusia biasa dan sama-sama buruk. Gurau je. Dah sampai Penang, saya akan pergi ke bengkel dulu. Saya akan repair dulu kereta saya. Sebab baby saya sakit demam. Baby kereta saya sakit demam. 2-3 hari ni dia sakit je manjang macam-macam lah kan kereta macam ni kan. Tapi it's okay. Saya tak kisah dia macam mana. Tapi saya tetap sembuhkan dia walaupun dia sakit. Saya takkan biarkan dia sakit sendiri. Okay, jom korang ikut saya pergi ke Penang. Let's go. Saya baru nak pegang kamera. Aduh, sumpah cantik, sumpah. Bagi saya dia simple tapi nice. Kan, sorry saya bagi brightness tinggi. Cantiknya. Cantik. Aduh, pintu tak rapat lah tu. Dia kena tutup rapat. Okay, sumpah cantik. Dia macam simple kan, simple tapi cantik. Jom kita pergi tengok tandas pula. Tandas dia cantik ke tak? Wow, cantik, nice. Dia macam kalau aku duduk seorang pun kat sini aku okey. Duduk berapa hari pun tak apa. Sebab dia simple and cantik kan. Sumpah cantik. Cantik lah. Aku rasa banyak hotel aku rasa sini lah nice. Dia macam relax. Ada je yang hotel lagi cantik. Tapi ni simple but nice. Ya, cantik. Okay, jom. Aku nak pergi cari parking kereta. Parking kereta pula. Ni nak kampung ni. Ni pintu apa? Seram pula aku. Ni suasana dekat situ lah. Itulah water park guys. Saya tak ambil pun bilik belah sana nampak. Itulah water park. Nak mandi ke apa. Cantik kan? Dalam video ni sumpah nampak cantik. Itulah water park. Tengoklah kalau ada masa esok saya main lah. Kalau tak ada masa tak main lah. Cantik kan? Ni suasana bilik dia lah. Dekat sini. Okay, jom korang. Go. Kawasan luar. Jom korang. Saya dah nak
Okay, aku silap ni. Kat atas ke bawah? Aku dah silap ni. Aku silap. Aku pergi tunggu bawah sebenarnya. Kat bawah ni ada tempat snooker lah. Okay korang, saya dah sampai dah dekat bilik. Sudah tak larat, dah letih sebenarnya. Nampak saya dah betul pucat, berpeluh teruk. Tudung saya pun dah tak ke mana. Muka pun saya dah, ya Allah, teruknya barat dengan berpeluh. Muka pucat. Saya pergi bercuti kat sini pun bukan happy. Saya bukan happy, tak happy tempat ni. Kereta saya rosak. Baru-baru ni kereta saya tak boleh start. First tu kereta saya naik yang dia macam bateri tu. Lepas tu berapa minit kereta saya tak boleh jalan, tak boleh start. So saya pergilah hantar bengkel. Diorang check, diorang kata bukan bateri sahaja, ada masalah internator. Tak apa, pergi buat internator pula. Saya pergi order barang, kena pergi ke kilang tu. Saya pergi ke kilang, lepas tu saya bawa barang tu pergi pula hantar dekat bengkel. Dah pasang-pasang dah semua kereta saya tu. Tengok-tengok abang bengkel tu cakap, abang Vietnam, bengkel tu orang Vietnam lah yang buat. Dia kata, you bukan ada masalah ini je. Rupa-rupanya you punya bawah tu, itu punya coolant sudah bocor mah. Dia ada surat gila ke apa? Senhaya, memang dia gila mah. Itu hatinya simpan rumah punya orang. Sekalipun ribut mendatang, dia tidak akan goyang. You, kalau itu you, lu macam gangster lah kan. Kalau lu tak buat, lu lagi. Kalau you tak buat lagi kereta you boleh meletup mah. Bahaya kan? Bahaya sungguh korang. Saya rasa langkah selamat saya kena buat settlekan kereta saya dekat sini juga. Tengok kena tinggal. Tak tahulah berapa hari. Saya harap hari ni last lah. Nak mandi seharian tak mandi lagi ni, letih. Nak tidur jap. Nanti malam saya sambung kalau saya ada masa. Okay. Tidur. Tengok ini waktu malam. Waktu malam guys. Cantiknya. Begitu rasanya. Dia meriah. Lampu Tapi cantik lah tempat dia. Korang tengok dekat tempat kursi dia. Cantik. Okay, nampak jelas tak kursi dia. Sana tu tempat makan. Okay guys, jom. Hi morning. Bangun pagi aku. So semalam pun saya tak sempat juga nak pergi mandi kolam apa semua. Terlena, mengantuk, tak tahan sangat. So pagi ni jom ikut saya pergi sarapan pagi, breakfast. Jom tengok menu apa yang ada dekat Bertam ni. Tu dia ni, menu aku seorang. Aku tak tahu aku nak makan mana satu, tapi nak mencuba punya pasal kan. Semua makanan aku makan. Dalam gambar saya nampak macam tu. Ni spaghetti, ni kocok, semua aku sama masuk dalam ni. Okay, saya dah habis makan. Dah habis makan. Kenapa lila? Alhamdulillah. Syukurillah padamu ya Allah. Alhamdulillah. Lepas saya makan tadi, saya tak sempat nak tunjuk dekat korang makanan saya habis ke tak. Ada yang tak habis. Betul-betul membazir. Tak baik amalan syaitan. So, saya pergi berak pula. Lagilah membazir kan. So, Alhamdulillah. Dah makan. So, saya nak tidur balik. Boleh ke? Boleh ke kalau saya tidur balik? Boleh kan? Sekarang saya dah on the way nak keluar pada hotel ni. Tak sempat nak buat aktiviti apa langsung dekat sini. Saya dah kalut-kalut. Dah kena check out dah sebelum pukul 12. Dah. So korang, nanti saya sambung balik. Tengok macam mana keadaan. Kalau sempat saya rakam. Okay korang, bye. Hai, tunggu jap, tunggu.
Okay guys, saya dah check out sebab katanya kereta saya siap hari ni. Sampai dah dekat kawasan ni, kawan saya ajak saya pergi makan kat sini. Kawasan belakang tu. Itu kawasan bakso. Saya tak boleh nak rakam sangat. Saya tengok ramai orang lah. Tak apalah. Tengok macam mana. Saya rakam dekat korang. Jom, let's go. Okay guys, korang tengok bakso besar gila. Bakso beranak. Tapi saya ambil Maggi lah. Ni bihun. Bakso apa ni? Bakso besar. Bakso besar. Besar, orang besar-besar. Ni bakso besar kan? Tapi suun. Suun lah. Inilah korang kawan Mimi yang sebelum ni main futsal. Ha? Korang kenal tak lagi? Dulu Mimi pernah buat post juga kot. Siapa yang dah kenal lama tu mungkin tahu lah. Kesian kawan tu. Sek-sek ni kan. Dulu selalu lepak main futsal dulu. Nakal-nakal semualah. Mi baca doa Mi. Lemur-lemur. Arai tu. Dia baca doa dia. Cina ni baca doa. Cina. Dia apa? Cina lah. Mak dia ada Cina ke? 我不知道，我不要，我吃了我的菜了，烂。 Cina ke? Mok Sabah. Mak Sabah. Ya, Cina mana? Muka dia memang macam nampak Sabah-Sabah macam tu. Tak nampak macam Cina. Adik dia yo. Majoriti cakap Sabah. Kita orang kat sini bermacam-macam kaum ada kawan. Kau di mana? Bangladesh. Tuanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya. Bangladesh. Itulah korang, kita orang nak makan dulu. Nanti saya sambung lagi vlog saya. Layan, okey?